Macam mana ni? Tak faham lah. Syafika! Ini saya tak faham pasal pendidikan tu. Boleh awak terangkan tak? Senang je ni. Jom kita pergi sana. Okey, jom. Pendidikan merupakan proses berterusan yang berlaku sepanjang hayat. Pendidikan juga bukan sekadar aktiviti formal di sekolah, malah proses pembelajaran yang membentuk cara seseorang berfikir, bertindak dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian. Dalam erti kata lain, pendidikan ialah satu usaha sistematik untuk membangunkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu dari aspek jari, jasmani, emosi, rohani dan intelek. Keempat-empat aspek ini saling melengkapi dalam membentuk insan yang seimbang. Pendidikan juga bukan hanya tertumpu kepada pencapaian akademik semata-mata. Jika pendidikan hanya tertumpu kepada peperiksaan, maka lahirlah insan yang hanya cemerlang di atas kertas sahaja. Mereka juga kurang dari segi nilai, etika dan kemahiran sosial. Oleh itu, sistem pendidikan perlu bergerak seiring dengan keperluan pembangunan insan secara holistik. Seterusnya adalah berkenaan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Dalam konteks Malaysia, sistem pendidikan negara adalah berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan ini bertujuan untuk melahirkan seorang insan maupun individu yang harmoni serta seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan juga intelek serta kepatuhan dan juga kepercayaan kita terhadap Tuhan. Ini menunjukkan bahawa sistem pendidikan negara di Malaysia ini bukan hanya sekadar mempunyai asas yang kukuh serta hala tuju yang jelas. Matlabatnya adalah berfokuskan terhadap melahirkan seorang insan yang bukan sahaja mempunyai tenaga kerja, tetapi melahirkan individu yang mempunyai tanggungjawab, berakhlak, berilmu serta mampu untuk menyumbang terhadap kesejahteraan negara. Namun begitu, dunia hari ini sedang mengalami perubahan yang sangat pesat. Sebagai contoh, globalisasi, perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan serta ledakan maklumat telah mengubah cara manusia untuk berkomunikasi, bekerja serta belajar. Oleh itu, keadaan ini telah menuntut untuk sistem pendidikan negara di Malaysia ini untuk melakukan sedikit perubahan serta transformasi bagi generasi pada masa kini. Jika sistem pendidikan pada masa kini tidak selari dengan perkembangan semasa, maka generasi yang dilahirkan mungkin tidak mampu untuk bersaing pada peringkat global. Aspirasi pendidikan merujuk kepada matlamat jangka panjang yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan sesebuah negara. Di Malaysia, aspirasi ini telah digariskan secara komprehensif dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu PPPM 2013 hingga 2025. Pelan ini dirangka sebagai satu usaha transformasi menyeluruh bagi meningkatkan kualiti pendidikan supaya setanding dengan kualiti pendidikan standard antarabangsa. Ia bukan sahaja memberi tumpuan kepada pencapaian murid, turut menekankan kualiti guru
kepimpinan sekolah serta kecekapan pengurusan pendidikan. Antara fokus utama PPPM ialah memastikan kemenjadian murid secara holistik serta memperkasakan profesion keguruan sebagai pemacu utama perubahan. Ini jelas menunjukkan bahawa guru memainkan peranan yang signifikan untuk merealisasikan setiap aspirasi yang telah dirancang. Namun begitu, persoalan yang sangat penting perlu kita fikirkan ialah apakah sebenarnya bentuk aspirasi pendidikan negara? Apakah hala tuju yang ingin dicapai melalui transformasi ini? Dan yang paling utama, apakah implikasinya terhadap peranan guru sebagai pendidik? Adakah guru hanya perlu mengikut perubahan dasar atau mereka perlu mengubah pendekatan, sikap dan cara berfikir selari dengan aspirasi tersebut? Persoalan-persoalan inilah yang akan kami kupas dengan lebih mendalam dalam pembentangan ini. Sekian bagi bahagian pengenalan. Terima kasih. Hala tuju pendidikan abad ke-21 selaras dengan keperluan globalisasi dan dunia tanpa sepadan yang semakin berkembang pesat. Dalam era ini, sistem pendidikan perlu bergerak seiring dengan perubahan teknologi, ekonomi dan sosial bagi memastikan murid mampu menyesuaikan diri dengan cabaran masa hadapan. Oleh itu, pendidikan tidak lagi hanya menumpukan kepada penyampaian ilmu pengetahuan semata-mata, tetapi turut memberi perhatian kepada pembangunan kemahiran yang pelbagai. Selain penguasaan kandungan akademik, pendidikan abad ke-21 menekankan kemahiran seperti pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi dan kerjasama. Kemahiran ini penting bagi membantu murid menyelesaikan masalah, membuat keputusan yang bijak serta berinteraksi secara berkesan dalam masyarakat yang pelbagai. Murid juga digalakkan untuk menjadi lebih berdikari, berfikiran terbuka dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran. Melalui pendekatan ini, sistem pendidikan berusaha melahirkan murid yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, tetapi juga mempunyai sahsiah yang baik, nilai murni serta jati diri yang kukuh. Dengan itu, murid dapat menjadi individu yang berdaya saing di peringkat global serta mampu memberi sumbangan positif kepada masyarakat dan negara secara menyeluruh. Hala tuju pendidikan masa kini bergerak seiring dengan tuntutan pembelajaran abad ke-21 yang menekankan elemen 4C, iaitu critical thinking, creativity, communication dan collaboration. Keempat-empat elemen ini bukan sekadar konsep teori, malah menjadi asas penting dalam membentuk murid yang berdaya saing, inovatif dan mampu menghadapi cabaran globalisasi. Pemikiran kritis menuntut murid untuk menganalisis maklumat secara mendalam, membuat pertimbangan yang rasional serta menyelesaikan masalah secara sistematik. Dalam dunia yang dipenuhi lambakan maklumat tanpa batas, murid perlu bijak menilai kesasihan sesuatu sumber dan tidak menerima sesuatu fakta secara membuta tuli. Kreativiti pula mendorong murid berfikir di luar kotak, menghasilkan idea baharu serta berani mencuba pendekatan yang inovatif dalam menyelesaikan tugasan. Elemen ini amat penting dalam melahirkan generasi yang mampu mencipta peluang, bukan sekadar mencari peluang pekerjaan. Selain itu, kemahiran komunikasi membolehkan murid menyampaikan idea dengan jelas dan berkesan, sama ada secara lisan mahupun bertulis. Keupayaan berkomunikasi secara efektif membantu mereka berinteraksi dengan pelbagai lapisan masyarakat serta membina keyakinan diri. Kolaborasi pula menekankan kebolehan bekerja dalam kumpulan, menghormati pandangan orang lain dan mencapai matlamat bersama. Dalam era globalisasi, kejayaan tidak lagi bergantung kepada individu semata-mata, sebaliknya memerlukan kerjasama yang mantap antara pelbagai pihak. Perubahan dunia digital turut memberi impak besar kepada sistem pendidikan. Revolusi teknologi maklumat telah mengubah lanskap pengajaran dan pembelajaran daripada kaedah tradisional kepada pendekatan yang lebih interaktif dan fleksibel. Perubahan dunia digital turut memberi impak yang besar kepada sistem pendidikan. Revolusi teknologi maklumat telah mengubah lanskap pengajaran dan pembelajaran daripada kaedah tradisional kepada pendekatan yang lebih interaktif dan fleksibel. Guru kini perlu mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran, seperti penggunaan Google Classroom,
Canva, Microsoft PowerPoint serta pelbagai platform pembelajaran dalam talian yang lain. Penggunaan teknologi ini bukan sahaja memudahkan penyampaian maklumat, malah dapat menarik minat murid melalui bahan visual, video interaktif dan aktiviti kolaboratif secara maya. Jelaslah bahawa aspirasi pendidikan masa kini bukan sahaja menuntut perubahan dalam diri murid, malah memberi implikasi besar kepada guru. Guru bukan lagi sekadar penyampai ilmu, tetapi berperanan sebagai fasilitator, pembimbing dan pemudah cara dalam proses pembelajaran. Mereka perlu kreatif dalam merancang strategi pengajaran, peka terhadap perkembangan teknologi serta sentiasa bersedia menambah baik amalan profesionalisme. Transformasi pendidikan ini menuntut komitmen dan kesediaan semua pihak agar sistem pendidikan negara terus relevan, dinamik dan mampu melahirkan generasi yang holistik serta berdaya saing di peringkat global. Seterusnya, kita beralih kepada implikasi terhadap guru. Dari sudut pedagogi, guru tidak lagi boleh bergantung kepada kaedah pengajaran tradisional semata-mata. Aspirasi pendidikan abad ke-21 menuntut guru menggunakan pendekatan yang lebih kreatif, interaktif dan berpusatkan murid. Contohnya, guru perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran. Guru perlu mempelbagaikan strategi pengajaran mengikut tahap dan gaya pembelajaran murid supaya PDP lebih berkesan dan inklusif. Seterusnya, berpusatkan murid. Pengajaran perlu memberi ruang kepada penglibatan aktif murid melalui perbincangan, pembelajaran kooperatif dan aktiviti inquiry. Kemudian, penggunaan teknologi. Guru harus mahir menggunakan teknologi seperti platform digital dan bahan multimedia bagi meningkatkan keberkesanan penyampaian ilmu. Akhir sekali, melalui pentaksiran autentik. Guru perlu melaksanakan pentaksiran yang menyeluruh bukan sahaja dari segi akademik tetapi juga kemahiran berfikir dan nilai murni. Selain itu, guru juga perlu memahami kepelbagaian gaya pembelajaran murid. Ini bermaksud guru perlu fleksibel dan bijak menyesuaikan strategi pengajaran agar setiap murid mendapat peluang yang sama untuk berkembang. Jadi, secara ringkasnya, aspirasi pendidikan menuntut guru menjadi fasilitator pembelajaran, bukan sekadar hanya penyampai ilmu. Seterusnya, kita beralih pula kepada implikasi terhadap guru dari segi profesionalisme. Dari segi profesionalisme pula, guru perlu sentiasa meningkatkan kompetensi diri. Dalam dunia yang sentiasa berubah, ilmu dan kemahiran guru juga perlu sentiasa dikemaskini. Jadi, guru perlulah mempunyai peningkatan ilmu secara berterusan. Seperti guru perlu sentiasa mengikuti kursus, bengkel dan latihan bagi meningkatkan kompetensi diri selaras dengan perkembangan pendidikan semasa. Seterusnya, etika dan accountability. Guru mesti memenuhi etika perguruan serta bertanggungjawab dalam melaksanakan amanah mendidik. Kemudian, kolaborasi profesional. Guru perlu bekerjasama dengan rakan sejawat, pentadbir dan ibu bapa untuk memastikan perkembangan murid secara holistik. Terakhir sekali, pengurusan masa dan tugas yang efisien. Guru harus bijak mengurus masa antara tugas pengajaran, pentadbiran dan pembangunan profesional. Jadi apa yang kita tahu, guru bukan sahaja bertanggungjawab terhadap pencapaian akademik murid, tetapi juga terhadap pembentukan nilai dan disiplin. Profesionalisme guru mencerminkan kualiti sistem pendidikan secara keseluruhan. Aspirasi pendidikan negara turut memberi penekanan kepada pembentukan insan yang seimbang. Oleh itu, guru sendiri perlu memiliki sahsiah yang unggul sebagai contoh teladan kepada murid. Yang ini kita beralih pula kepada implikasi terhadap guru dari segi sahsiah. Yang pertama, guru perlu menjadi contoh teladan kepada murid-murid. Guru perlu menunjukkan akhlak dan tingkah laku yang baik kerana mereka menjadi model kepada murid. Seperti yang kita ketahui, guru-guru seperti cermin kepada anak murid. Kerana apa yang dipertontonkan kepada mereka, itulah yang akan mereka lakukan sebagai rutin harian mereka.
Seterusnya, mempunyai kesabaran dan empati. Guru harus bersikap sabar, memahami latar belakang murid dan bersikap adil terhadap semua. Hal ini untuk mengelakkan perasaan pilih kasih antara murid. Kemudian, guru perlu mempunyai komunikasi yang berhemah. Penggunaan bahasa yang sopan dan positif penting dalam membentuk suasana pembelajaran yang harmoni. Apabila komunikasi di dalam bilik darjah berbentuk harmoni, maka murid pun akan menunjukkan minatnya terhadap pelajaran. Yang terakhir sekali adalah integriti dan keikhlasan. Guru perlu melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan keikhlasan demi perkembangan murid. Jadi, apa yang kita dapat lihat, murid bukan sahaja belajar melalui apa yang diajar, tetapi juga melalui apa yang dilihat. Jika guru menunjukkan sikap positif dan nilai murni, murid akan lebih mudah mencontohinya. Hari ini saya akan Secara cakap pasal keseluruhannya, implikasi kita terhadap dapat guru lihat dari bahawa segi pedagogi, aspirasi dan profesionalisme habitus dan sasiah. pendidikan memberi implikasi besar terhadap peranan guru. Guru perlu berubah dari segi pendekatan pengajaran, meningkatkan profesionalisme diri serta membentuk sasiah yang terpuji. Hal ini kerana guru merupakan pemacu utama kejayaan setiap transformasi pendidikan. Sekian sahaja daripada saya, kita beralih kepada seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Hidayah. Saya akan menjelaskan tentang guru berjiwa pendidik. Guru yang mengajar dengan hati, keikhlasan dan tanggungjawab merupakan pendidik yang bukan sekadar menyampaikan isi silibus di dalam kelas, tetapi mereka benar-benar mengambil berat tentang perkembangan diri pelajar secara menyeluruh. Mereka mengajar dengan penuh dedikasi, sabar dan kasih sayang serta sentiasa berusaha memahami keperluan dan potensi setiap pelajar. Dalam proses pengajaran, guru seperti ini turut menanam nilai murni seperti hormat menghormati, disiplin, amanah dan kerjasama agar pelajar bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, malah memiliki akhlak dan sasiah yang baik. Melalui teladan, nasihat dan bimbingan berterusan, guru yang ikhlas mampu membentuk generasi yang berilmu, beradab dan bertanggungjawab kepada diri, masyarakat dan negara. Seterusnya kita beralih kepada ciri-ciri yang pertama. Ciri ikhlas dan amanah amat penting dalam diri seorang guru kerana ia mencerminkan kejujuran dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Guru yang ikhlas menjalankan tugas dengan penuh dedikasi tanpa mengharapkan balasan atau penghargaan semata-mata. Sebaliknya, menganggap pengajaran sebagai satu amanah yang perlu dipikul dengan sebaik-baiknya. Mereka sentiasa berusaha memberikan yang terbaik kepada pelajar, sama ada dari segi penyampaian ilmu, bimbingan maupun sokongan moral. Selain itu, amanah sebagai seorang guru perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh kerana setiap usaha yang dicurahkan memberi kesan yang besar terhadap pembentukan masa depan pelajar. Oleh itu, keikhlasan dan sikap amanah dalam menjalankan tanggungjawab akan melahirkan pelajar yang berilmu, berdisiplin serta mampu menjadi insan yang berguna kepada masyarakat dan negara. Seterusnya, ciri penyayang dan sabar juga sangat penting dalam diri seorang guru. Hal ini demikian kerana setiap pelajar mempunyai latar belakang, personaliti dan tahap kebolehan yang berbeza. Oleh disebabkan itu, guru juga perlu memahami keadaan setiap pelajar agar mereka dapat menyesuaikan kaedah pengajaran dengan kemampuan yang dimiliki oleh pelajar. Di samping itu, guru yang penyayang akan membimbing pelajar dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, terutamanya ketika pelajar menghadapi kesukaran dalam pembelajaran atau melakukan kesilapan. Melalui sikap ini, pelajar akan lebih berasa dihargai, disokong dan tidak tersisih daripada perhatian guru. Kesannya, suasana pembelajaran akan menjadi lebih positif dan pelajar akan lebih bersemangat untuk terus berusaha bagi mencapai kejayaan pada masa akan datang. Selain itu, guru juga perlu menjadi contoh teladan yang baik kepada para pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana pelajar pada masa kini sering memerhati dan menjadikan guru sebagai individu yang mereka hormati serta contohi dalam kehidupan seharian mereka. Oleh itu, guru hendaklah sentiasa menunjukkan sikap yang positif seperti berdisiplin,
menepati masa, bersopan santun ketika bertutur serta bertanggungjawab dalam melaksanakan setiap tugas yang diamanahkan. Sikap-sikap ini bukan sahaja mencerminkan kepribadian seorang pendidik yang berintegriti, malah mampu memberikan pengaruh yang besar kepada pembentukan sasiah pelajar. Tambahan pula, apabila pelajar melihat sendiri contoh yang baik daripada guru mereka, mereka akan lebih terdorong untuk mencontohi dan mengamalkan nilai-nilai murni tersebut dalam kehidupan seharian. Secara tidak langsung, guru bukan sahaja berperanan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, malah turut membentuk akhlak dan kepribadian pelajar agar menjadi insan yang berdisiplin, beradab dan bertanggungjawab. Di samping itu, guru juga perlu mementingkan pembentukan sasiah dalam kalangan pelajar. Hal ini demikian kerana pendidikan bukan sahaja bertujuan untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dari segi akademik, tetapi juga untuk melahirkan individu yang mempunyai akhlak dan kepribadian yang baik. Oleh disebabkan itu, guru juga perlu menitikberatkan tentang pembentukan akhlak serta penerapan nilai-nilai murni dalam setiap aspek pembelajaran dan kehidupan di sekolah. Melalui bimbingan dan nasihat yang berterusan, pelajar dapat dididik supaya menghormati orang lain, bersikap beradab dalam pergaulan serta mempunyai jati diri yang kukuh. Selain itu, pembentukan sasiah yang baik juga membantu pelajar menjadi individu yang berdisiplin, bertanggungjawab dan mampu membuat keputusan yang bijak. Secara tidak langsung, usaha ini dapat melahirkan generasi yang bukan sahaja berilmu pengetahuan, malah memiliki kepribadian yang mulia serta mampu menyumbang kepada masyarakat dan negara. Akhir sekali, guru juga perlu sentiasa menambah ilmu pengetahuan agar dapat meningkatkan lagi kualiti pengajaran mereka. Hal ini kerana dunia pendidikan pada masa kini sentiasa berkembang dan memerlukan guru untuk sentiasa meningkatkan kemahiran serta ilmu pengetahuan dari semasa ke semasa. Oleh itu, guru boleh menghadiri kursus, bengkel atau membaca bahan ilmiah bagi memperbaharui pengetahuan dan memperbaiki kaedah pengajaran mereka. Dengan ilmu dan kemahiran yang lebih luas, guru turut dapat menggunakan kaedah pengajaran yang lebih menarik dan berkesan di dalam kelas. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan teknologi seperti pembentangan multimedia, video pembelajaran, kuis interaktif atau aktiviti perbincangan berkumpulan bagi menjadikan suasana pembelajaran lebih aktif. Melalui pendekatan ini, guru dapat menyampaikan pelajaran dengan lebih jelas agar pelajar mudah memahami isi pembelajaran dan tidak berasa bosan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Secara keseluruhannya, pendidikan merupakan satu proses yang sangat penting dalam pembentukan diri seseorang individu. Pendidikan bukan sahaja menyampaikan ilmu pengetahuan di dalam bilik darjah, tetapi juga merupakan proses pembinaan insan secara berterusan sepanjang hayat. Seterusnya, melalui pendidikan, seseorang itu bukan sahaja memperoleh pengetahuan, malah dapat membentuk cara berfikir, nilai kehidupan, sikap serta keupayaan untuk menghadapi pelbagai cabaran dalam kehidupan. Jelaslah bahawa pendidikan ini memainkan peranan penting dalam membentuk identiti dan kepribadian seseorang. Selain itu, pendidikan juga perlu dilihat sebagai satu usaha yang menyeluruh bagi membangunkan potensi seorang individu dari aspek jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Kerana apa? Kerana keempat-empat aspek ini saling melengkapi bagi melahirkan seorang insan yang seimbang dan juga harmonis. Sekiranya matlamat pendidikan ini hanya menumpukan terhadap pencapaian akademik semata-mata, maka tujuan pendidikan ini tidak akan dapat dicapai secara menyeluruh. Seterusnya, dalam konteks pendidikan di Malaysia, falsafah pendidikan kebangsaan menjadi asas utama membimbing hala tuju sistem pendidikan negara. Falsafah ini menegaskan bahawa pendidikan bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan bahawa sistem pendidikan negara bukan sahaja menitikberatkan pencapaian akademik, tetapi turut memberi perhatian kepada pembangunan sasiah
nilai dan akhlak dalam kalangan pelajar. Matlamat ini amat penting bagi memastikan generasi yang dilahirkan bukan sahaja berilmu tetapi juga mempunyai jati diri yang kukuh serta bertanggungjawab dalam masyarakat dan negara. Namun begitu, kita juga perlu menyedari bahawa dunia pada hari ini sedang mengalami perubahan yang sangat pesat. Perkembangan teknologi digital, globalisasi serta kemajuan dalam bidang kecerdasan buatan telah mengubah cara manusia untuk berkomunikasi, bekerja dan mendapatkan ilmu pengetahuan.